Bila cerita je pasal ekosistem ni kan, benda pertama yang kita akan terbayangkan adalah Apple ekosistem, betul tak? Tapi surprisingly lah kan, kalau korang tak tahu ataupun tahu, ada banyak lagi ekosistem dekat luar sana. Tambah lagi kalau korang pengguna Android tu, dia lagi mesra pengguna, dan tambah lagi satu benda, mesra poket. Video kali ni aku nak showcase sikit Xiaomi punya ekosistem dengan Xiaomi 15, Xiaomi Pad 7 Pro dan juga earbuds terbaru diorang iaitu Xiaomi Buds 5 Pro. Jadi mari aku ceritakan best ke tak ekosistem ni. Sebelum aku start, mesti setengah viewer akan tanya, what is ekosistem sebenarnya kat sini? Ekosistem ni ada banyak maksud, tapi untuk dalam tag dia adalah integrasi yang sangat lancar dari satu peranti ke satu peranti. Macam Apple ekosistem, korang boleh dapat notification phone dari iPad, MacBook dan Apple Watch tanpa perlu tengok pun phone korang tu. Tapi itu secara dasar je lah. Sebenarnya ada banyak benda lagi yang korang boleh buat dengan ekosistem ni. Tapi itu salah satu contoh yang sangat basic yang korang akan faham kalau aku cakap macam ni je. Tapi ini persoalan dia, dengan Apple ekosistem yang flawless ni, bagaimana ekosistem Xiaomi ni pula? So aku ada 3 device yang terbaru dari Xiaomi ni dan bagaimana ekosistem dia. Tapi aku introduce setiap device terlebih dahulu. First kali, Xiaomi 15. Peranti Xiaomi favourite aku tahun ni. Compact, powerful dan kamera yang sangat bagus. Saiz 6.3 inci, telefon ni membuatkan telefon ni rasa sedap gila bila pegang tu. Walaupun dia kecil, dia still powerful dengan Snapdragon 8 Elite. So jangan bimbang pasal performance tu. Lagi satu, kamera Leica 50MP pada ketiga-tiga focal length ni memberikan korang pengalaman macam kamera betul lah kat sini. Baik, itu hanya basic overview saja. Untuk real review aku akan buat separate video nanti. Tapi for now, Xiaomi 15 ni adalah aku punya central hub untuk ekosistem ni. Sebab dia adalah dia punya main device untuk terima notification, aplikasi dan kawal smartphone device kalau aku adalah macam home device, macam lampu kat belakang ni, ataupun dia punya toothbrush dan banyak lagi. Untuk yang kedua pula adalah Xiaomi Pad 7 Pro. The best Android tablet yang korang boleh dapatkan sekarang ni kalau korang nak guna untuk entertainment dan juga productivity tu. Dia datang dengan skrin 11.2 inci yang cantik dan vibrant gila. Memang seronok kalau korang nak tengok movie or main game tu. Plus dengan prosesor dia yang powerful iaitu Snapdragon 8S Gen 3, korang boleh jadikan tablet ni sebagai your workspace untuk editing dan juga gaming pada jangka masa yang lama dengan controller tu. Last kali untuk ekosistem, memang tak complete lah kalau kita tak ada audio device, betul tak? So introducing Xiaomi Buds 5 Pro, the best of the best audio device from Xiaomi. Dia datang dengan fungsi ANC dan ambience untuk lebih peka keadaan dan sekeliling tu. Bukan takat tu je, dia juga ada Qualcomm aptX, lossless audio, Harman Audio EFX, tuning untuk dia punya equalizer. So dari segi audio tu memang korang akan puas hati dengan semua benda ni. Just make sure lah lagu yang korang dengar tu jenis high res audio ataupun lossless punya audio tu. Lepas tu untuk design dia pula, dia memang sangat minimalis, simple yet cantik mata memandang tu. Earbud's memang selesa nak pakai walaupun pada jangka masa yang lama tu. Macam aku cakap, dia audio quality dia memang sedap gila, crispy gila, cuma mungkin dia agak bassy sikit. But overall aku boleh kata earbuds ni memang flagship level lah. Dia seiring selevel dengan Samsung Galaxy Buds 3 Pro dan juga AirPods Pro yang terbaru diorang tu. So this one really solid jugalah kat sini. Sekarang kita dah complete ekosistem ni. Macam mana setiap device ni berintegrasi di antara satu sama lain? Well, it's pretty simple dengan Xiaomi interconnectivity. Banyak benda korang boleh buat. Switching audio dari Xiaomi 15 ke Xiaomi Pad 7 Pro ni macam a snap of finger je, tak ada masalah sangat. Aku adalah buat few things dengan ekosistem ni, mostly dari segi tulis skrip, jawab call, dengar lagu, edit gambar dekat Lightroom dan juga screen mirroring tu. Itu benda yang aku boleh buat lah bila korang dah connect korang telefon ni dengan Xiaomi interconnectivity ni. But first thing first, korang kena masuk ke Xiaomi punya account pada Xiaomi Pad korang dan juga Xiaomi 15 korang. So bila korang dah connect dengan Xiaomi account korang, dekat sini korang dah boleh interconnective dah korang punya device pada masa yang sama. So apa benda yang korang buat, dengar lagu ke ataupun korang nak transfer gambar daripada Xiaomi 15 ke Xiaomi Pad 7 Pro ni, it is seamless sebab korang dah link. So that's very simple lah kat sini. Contoh benda yang aku boleh buat kat sini lah kan, kalau aku nak edit pakai Xiaomi punya pencil ni kan, buat apa aku susah-susah transfer, aku drag and drop. Lepas aku pakai Xiaomi Pen ni dan just aku edit pakai Lightroom. Lagi senang, lagi accuracy lagi tinggi sebab kau nak masking ke ataupun kau nak kawal dia punya meter tu kan, senang sikit. Kalau pakai pensel ni, kalau kau pakai tangan, kadang kita ni tangan tak ada accurate sangat kan, pakai pensel ni lagi accurate. So dekat sini lagi sonok lah kalau korang yang fotografer yang suka edit gambar ataupun korang mobilegrapher yang pakai Xiaomi 15, Xiaomi Pad 7 Pro ataupun 7 yang biasa ni dah cukup untuk korang guna sebagai korang yang workstation untuk edit gambar sebenarnya. Benda ni kecil je sebenarnya, tapi aku boleh kata korang semua, korang akan appreciate gila how seamless interaction di antara semua device korang ni. Tak kisahlah korang dengar lagu ke ataupun jawab call daripada korang main tablet. Dia benda yang macam korang tak fikir banyak kali, oh aku nak switch. Tak ada, kau just snap lah.
and it just work. Itu yang aku suka pasal ekosistem ni. Tambahi kalau korang ada barang-barang Xiaomi lah, macam lampu ke, vacuum ke, aircon ke, korang boleh guna Mi Home untuk integrate semua benda dengan phone korang ni. So that's insane lah. Sebenarnya korang tak payah pakai Xiaomi 15 pun. Korang boleh pakai je iPhone ataupun mana-mana telefon untuk guna Mi Home ni. So aku boleh kata korang semua, Xiaomi Mi ekosistem ni sangat friendly dengan semua device lain. Jadi sebagai konklusi dia, Xiaomi bukan sekadar menjual produk lah kat sini. Xiaomi dah cipta satu ekosistem yang power yang buat hidup korang dengan tech lebih mudah dan fun. Jadi apa korang rasa tentang Xiaomi punya ekosistem ni? Lagi power dia Apple ataupun Apple lebih jauh daripada semua ekosistem yang ada kat market sekarang ni? Cuba tulis kat comment section tu. So itu sahaja daripada aku, Imran. Assalamualaikum. Bye bye.